Nama I Nurin. Ke kakak? Hai awak. Single ke taken sekarang? Single, kenapa? Single. Kenapa single? Biasalah jodoh tak sampai lagi. Tak ada siapa-siapa kat sini? Nak tak kita kenalkan awak dengan someone? Sekarang apa? Boleh. Sekarang? Boleh kot, boleh. Jom, let's go. Okay. Korang boleh perkenalkan diri. Nama I Nurin. Nuri nama ni lah, nama kakak. Sekarang I tinggal dekat Petani Jaya. Full time student sekarang dekat Bangi. Nama Amir, stay dekat area Batu Muda. Now tengah kerja. Korang suka jenis pasangan yang macam mana? Matured, easy to communicate lah. Matured juga. I jenis clingy. I kena clingy je dengan lelaki. As long as dia update and I'm okay. Bila korang punya last relationship? 4 years ago. 4 years ago. 4 years ago. Kita in the single era. Dia bukan dah single era dah ni. Terlebih terdesak dah ni. Terlebih terdesak Love myself first. Last year. Kira baru lagi lah. Kenapa korang break up? Ex I dia kaki pukul. Lepas tu dia kaki maki I. Dia lah sebab I putus kawan dengan semua kawan I. Tak matang lagi lah. And then I pun admit yang that time memang salah I jugalah. Dia bertepuk sebelah tangan. Apa yang korang nak dalam relationship ni? Date as a friend dululah. I cari someone ada dengan I. Tapi kalau boleh date to marry lah. Korang okey tak kalau partner korang keluar dengan berlainan gender? For me, I rasa okay je. Macam work purpose ke. Lebih daripada tu, suspicious juga. Dengan I tak fun lah. Tomboy ke bengkik ke I macam okay lah. Keluar je lah berdua kan. Bukan je dia selera kan nak you kan. When you free time, you suka buat apa? Ke jual-jual barang. Something like that lah. I jenis suka record video. I suka tengok diri I ni. Oh, record diri you lah. Memang I record diri I. I record orang lain buat apa. Cuma bila I record tengok siapa budak ni. Oi. Pada diri I sendiri. 3, 2, 1. So, 3, 2, 1, go. Kenapa korang accept again? Sebab dia macam lawak sikit. mungkin dapat jadi macam some friend yang can make it dia happy lah. Thank you sis Bine.